Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Sesat Lamsar dan juga kepada sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Nama saya Nur Sabila Alisa binti Salahuddin, bernama Metri 425100361. Untuk video kali ini saya akan menerangkan mengenai analisis tahap hubungan antara bahan manipulatif open-ended, integrasi aplikasi digital pembelajaran dan kemahiran menakul kanak-kanak. Menurut UNESCO 2021 dan UNICEF 2023 berpendapat bahawa pendidikan awal kanak-kanak merupakan asas yang sangat penting dalam pembangunan modal insan kerana tempoh awal kehidupan merupakan fasa kritikal yang mempengaruhi perkembangan kognitif, bahasa, sosial dan juga emosi kanak-kanak. Bagi memenuhi keperluan pendidikan semasa, Malaysia memperkenalkan kurikulum prasekolah 2026 atau lebih dikenali sebagai KP 2026 yang menekankan kepada pembelajaran berasaskan kompetensi, pembelajaran melalui bermain, pengalaman autentik serta pembangunan kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Itu menurut kepada Kementerian Pendidikan Malaysia 2026. Kurikulum ini diwujudkan dengan bertujuan untuk melahirkan murid yang mampu mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai kehidupan seharian. Kurikulum Pendidikan 2026 memperkenalkan 7 kompetensi utama, antaranya adalah kemahiran berfikir dan fasih digital yang menyokong perkembangan pemikiran kritis, kreatif dan pembelajaran sepanjang hayat. Itu menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2026. Dalam konteks ini, kemahiran menakul menjadi elemen yang sangat penting kerana ia dapat membantu kanak-kanak untuk membuat pemerhatian, perbandingan, pengelasan, membuat inference dan menyelesaikan masalah berdasarkan bukti. Itu juga turut diserap dalam teori Piaget pada tahun 1952 dan juga Vygotsky pada tahun 1978. Oleh itu, pembelajaran perlu memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka dan cuba idea untuk membina kefahaman secara aktif. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2026 ada menjelaskan bahawasanya selaras dengan aspirasi tersebut, kurikulum prasekolah 2026 memperkenalkan 7 kompetensi utama yang perlu dibangunkan sejak peringkat prasekolah, iaitu perkembangan diri, komunikasi, tanggungjawab, fasih digital, literasi pelbagai, kemahiran berfikir dan pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, kita akan pergi kepada penyertaan masalah. Walaupun kadar penyertaan kanak-kanak dalam pendidikan prasekolah di Malaysia semakin meningkat, isu berkaitan dengan kualiti pembelajaran dan perkembangan kemahiran berfikir masih menjadi sebuah cabaran. Sehubungan itu, kurikulum prasekolah 2026 ataupun KP 2026 diperkenalkan bagi memberi penekanan kepada pendidikan melalui bermain, penerokaan, penyelesaian masalah dan pembangunan kemahiran berfikir serta fasih digital. Namun begitu, amalan di bilik darjah masih menunjukkan bahawa sebahagian daripada guru yang mengajar masih menggunakan lembaran kerja dan aktiviti yang mempunyai hanya ada satu jawapan sahaja. Keadaan ini menghadkan peluang kanak-kanak untuk meneroka, berfikir secara kreatif dan juga untuk mengembangkan kemahiran menakul. Selain daripada itu, penggunaan aplikasi digital ini juga masih belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh para guru yang dimanfaatkan secara optimum kerana dia lebih tertumpu kepada aktiviti latih tubi berbanding dengan pembelajaran yang bermakna. Walau bagaimanapun, bahan manipulatif ataupun open-ended ini dan aplikasi digital ini mempunyai potensi untuk meningkatkan kemahiran menakul kanak-kanak di dalam kelas. Kajian yang menggabungkan kedua-dua pendekatan ini dalam konteks prasekolah Malaysia masih terhad. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk menganalisis hubungan antara penggunaan bahan manipulatif open-ended, integrasi aplikasi digital, pembelajaran dan kemahiran menakul kanak-kanak prasekolah. Menurut World Bank pada tahun 2023, kadar enrolment pendidikan prasekolah Malaysia meningkat daripada 67% pada tahun 2009 kepada 84% pada tahun 2020. Selain daripada itu, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2026 telah menyatakan bahawa perubahan pendekatan ini menunjukkan peralihan daripada pembelajaran tradisional yang berfokuskan kepada hafalan kepada pendekatan yang menggalakkan kanak-kanak meneroka, membuat penakulan, berkomunikasi serta menyelesaikan masalah secara aktif. Dan menurut Kambar dan Amiruddin pada tahun 2024 telah menyatakan bahawa pelaksanaan teknologi digital di prasekolah masih berhadapan dengan beberapa cabaran seperti tahap kesediaan guru, pemilihan aplikasi yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak serta kecenderungan penggunaan teknologi sebagai medium hiburan atau latih tubi semata-mata. Seterusnya, kita akan teruskan dengan 1.3 iaitu objektif kajian. Terdapat 4 objektif kajian yang telah kami sediakan dan antaranya adalah yang pertama, mengenal pasti tahap kesan penyediaan bahan manipulatif open-ended,
integrasi aplikasi digital pembelajaran dan kemahiran menakul dalam kalangan responden. Yang kedua adalah menentukan hubungan antara kesan penyediaan bahan manipulatif open-ended dengan kemahiran menakul. Yang ketiga adalah menentukan hubungan antara integrasi aplikasi digital pembelajaran dengan kemahiran menakul. Dan yang terakhir adalah mengenal pasti perbezaan kemahiran menakul berdasarkan kepada faktor jumlah keseluruhan pelajar ataupun murid. Seterusnya adalah persoalan kajian. Terdapat 4 persoalan kajian yang telah kami sediakan, iaitu yang pertama, apakah tahap kesan penyediaan bahan manipulatif open-ended, integrasi aplikasi digital, pembelajaran dan kemahiran menakul dalam kalangan responden. Yang kedua adalah bagaimana kesan penyediaan bahan manipulatif open-ended mempengaruhi kemahiran menakul. Yang ketiga, sejauh mana integrasi aplikasi digital pembelajaran dapat menyokong kemahiran menakul. Dan yang keempat adalah bagaimana faktor demografi mempengaruhi kemahiran menakul. Seterusnya adalah 1.5 iaitu hipotesis kajian. 3 hipotesis nol dalam kurungan HO dibentuk bagi menguji hubungan antara penyediaan bahan manipulatif open-ended dan integrasi aplikasi digital pembelajaran dengan kemahiran menakul serta perbezaan kemahiran menakul berdasarkan kepada faktor pengalaman. Seterusnya kita akan pergi kepada 1.6 iaitu kepentingan kajian. Di sini terdapat 2 aspek akademik yang kami fokuskan, iaitu adalah aspek akademik dan juga aspek praktikal. Untuk aspek akademik, terdapat 3 perkara penting yang kami fokuskan. Antaranya adalah pengukuhan teori. Dari segi pengukuhan teori, kita dapat mengaplikasikan teori itu di dalam pembelajaran dalam pendidikan persekolahan. Selain itu, kita dapat pengisian jurnal literatur bagi menambahkan beberapa bukti yang kukuh secara empirikal berkaitan dengan bahan manipulatif open-ended aplikasi digital pembelajaran dan kemahiran menakul kanak-kanak. Dan kita juga perlu membuat rujukan penyelidikan bagi menjadikan rujukan kepada penyelidikan bagi kajian berkaitan literasi digital dan STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. Seterusnya kita akan pergi kepada aspek praktikal. Terdapat 3 aspek yang perlu 3 perkara yang perlu difokuskan, iaitu yang pertama dari segi guru prasekolah. Daripada guru prasekolah, kita dapat membantu meningkatkan amalan pedagogi melalui penggunaan bahan manipulatif dan juga aplikasi digital. Selain itu, kita juga perlu memfokuskan kepada sekolah ataupun tadika kerana ia dapat menyokong latihan profesional guru dan penambahbaikan persekitaran pembelajaran. Dan seterusnya adalah dari segi ibu bapa dan juga pengubah dasar. Ini bagi menggalakkan pelibatan ibu bapa serta menyokong penambahbaikan pelaksanaan kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan dasar pendidikan. Seterusnya adalah 1.7 iaitu definisi istilah. Terdapat 3 definisi istilah di sini, iaitu yang pertama adalah penyediaan bahan manipulatif ataupun open-ended. Seperti yang kita tahu, bahan manipulatif open-ended ini merujuk kepada bahan yang boleh meningkatkan kemahiran kognitif kanak-kanak. Merujuk kepada Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2017 dan juga Nicholson pada tahun 1971 telah menyatakan bahawa bahan pembelajaran yang menggalakkan penyerwakaan, kreativiti dan pelbagai cara penyelesaian masalah. Seterusnya, daripada bahan yang dinyatakan sebentar tadi, ia dapat diukur berdasarkan kepada tahap pengalaman guru dalam menyediakan dan menggunakan bahan manipulatif open-ended melalui soal selidik skala Likert 1 sampai 5. Seterusnya adalah integrasi aplikasi digital pembelajaran. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2023 telah menyatakan bahawa penggunaan aplikasi digital secara terancang dalam pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pelibatan murid dan menyokong pembelajaran secara aktif. Perkara ini juga dapat diukur berdasarkan kepada perspektif guru terhadap penggunaan aplikasi digital melalui soal selidik. Seterusnya adalah kemahiran menakul ataupun problem solving. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2017 telah menyatakan bahawa keupayaan kanak-kanak membuat pemerhatian, menakul, membuat inferens dan menyelesaikan masalah secara logik melalui aktiviti pembelajaran. Tahap ini dapat diukur berdasarkan kepada penilaian guru terhadap kemahiran menakul kanak-kanak menggunakan instrumen kajian. Seterusnya, kita akan teruskan dengan 2.1 iaitu konseptualisasi pemboleh ubah bebas. Bahagian ini akan membincangkan mengenai 2 pemboleh ubah bebas dalam kajian, iaitu penyediaan bahan manipulatif open-ended dan integrasi aplikasi digital dalam pembelajaran. Pemboleh ubah bebas yang pertama ialah penyediaan bahan manipulatif iaitu open-ended. Bahan seperti Lego, seperti blok binaan ataupun seperti loose part ataupun bongkah geometri memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka, membina idea dan juga menyelesaikan masalah mengikut kreativiti mereka yang tersendiri. Kajian lepas menunjukkan bahawa penggunaan bahan ini dapat meningkatkan pelibatan aktif kanak-kanak serta membantu mereka memahami konsep awal matematik dan STEM, iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics melalui pengalaman pembelajaran secara hands-on. Selain itu, bahan manipulatif juga dapat menggalakkan kemahiran berfikir, menakul dan juga menyelesaikan masalah. Seterusnya adalah pemboleh ubah yang kedua, iaitu integrasi aplikasi digital dalam pembelajaran STEM. Integrasi digital ini merujuk kepada penggunaan aplikasi pendidikan dan teknologi secara terancang bagi menyokong proses pengajaran dan pembelajaran. Aplikasi yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak dapat membantu mereka memahami konsep yang sukar melalui elemen visual, animasi dan aktiviti interaktif.
Namun begitu, keberkesanan teknologi ini bergantung sepenuhnya kepada peranan guru sebagai fasilitator yang membimbing penggunaan aplikasi serta memastikan kanak-kanak yang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai konseptual pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah bersandar iaitu kemahiran menakul dan menyelesaikan masalah kanak-kanak merujuk kepada keupayaan kanak-kanak untuk berfikir secara logik, membuat pemerhatian, mencari penyelesaian dan membuat keputusan semasa menjalankan aktiviti pembelajaran. Dalam kajian ini, kemahiran tersebut dipengaruhi oleh dua pemboleh ubah bebas iaitu penggunaan bahan manipulatif open-ended dan integrasi aplikasi digital pembelajaran. Bahan manipulatif ini memberi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka pelbagai idea serta menyelesaikan masalah melalui aktiviti hands-on, manakala aplikasi digital ini dapat membantu mereka memahami konsep dengan lebih interaktif dan menarik. Seterusnya adalah landasan teori pembelajaran STEM. Di sini terdapat dua teori yang kami gunakan, iaitu yang pertama adalah teori penentuan nasib sendiri STD. Teori ini telah memenuhi keperluan autonomi dan kompetensi. Kanak-kanak bermotivasi menerka apabila diberi pilihan bahan menurut WHO ETAL pada tahun 2024. Dan yang kedua adalah teori konstruktivisme, iaitu kanak-kanak membina ilmu melalui interaksi aktif dengan objek. Bahan manipulatif dan digital berfungsi sebagai scaffolding, iaitu lebih kepada sokongan dalam pendidikan dalam sesi pembelajaran dan pengajaran. Itu menurut Monaring dan Celeb pada tahun 2026 dan Burha ETAL pada tahun 2026. Seterusnya adalah sorotan kajian lepas dan hubungan antara pemboleh ubah. Berdasarkan sorotan kajian lepas, penggunaan bahan manipulatif open-ended dan aplikasi digital pembelajaran didapati dapat meningkatkan pelibatan kanak-kanak, merangsang kreativiti serta membantu perkembangan kemahiran berfikir dan penyelesaian masalah. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi digital perlu dipantau dan digunakan secara terancang supaya benar-benar menyokong pembelajaran, bukannya sekadar menjadi medium hiburan semata-mata. Selain itu, kejayaan integrasi teknologi juga bergantung kepada kesediaan guru, pemilihan aplikasi yang sesuai dan keseimbangan antara aktiviti dan aktiviti hands-on. Seterusnya adalah justifikasi jurang kajian. Walaupun banyak kajian telah dijalankan berkaitan dengan bahan manipulatif dan juga aplikasi digital, kebanyakan mengkaji kedua-dua aspek tersebut secara berasingan. Kajian yang menghubungkan penyediaan bahan manipulatif ataupun open-ended ini, integrasi aplikasi digital, pembelajaran dan kemahiran menakul kanak-kanak prasekolah dalam konteks Malaysia masih terhad. Oleh itu, hubungan kajian ini dijadikan untuk mengisi jurang tersebut untuk mengkaji hubungan antara ketiga-tiga pemboleh ubah menggunakan instrumen soal selidik dan juga analisis SPSS. Dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu menambah baik amalan pedagogi dan guru prasekolah serta menjadi rujukan kepada penyelidikan akan datang. Seterusnya adalah reka bentuk kajian. Untuk kajian ini, kami menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan reka bentuk yang kami hasilkan adalah pemerhatian secara berstruktur. Peranan kajian ini adalah untuk membuat pemerhatian luar tanpa melibatkan sebarang aktiviti pembelajaran. Tujuan dia adalah untuk mengukur kekerapan perubahan tingkah laku kanak-kanak dan juga respon kanak-kanak berdasarkan kepada objektif yang telah kami sediakan. Fokus pemerhatian yang kami jalankan adalah penyediaan bahan manipulatif iaitu open-ended, integrasi aplikasi digital pembelajaran serta kemahiran menakul. Pemerhatian ini dijalankan semasa perbualan awal, waktu makan, aktiviti luar dan juga waktu slot aktiviti. Instrumen yang kami gunakan adalah instrumen senarai semak yang berstruktur dan disahkan oleh pakar. Dan juga kami menggunakan skala Likert untuk menilai tahap kekerapan tingkah laku yang telah pun diperhatikan. Kemudian data kualitatif itu ditukar kepada data numerik iaitu lebih kepada skor. Seterusnya adalah kelebihan reka bentuk. Kelebihan reka bentuk ni ada tiga. Yang pertama adalah mendokumentasikan realiti, mengukur sebenar kekerapan tingkah laku sebenar kanak-kanak. Yang kedua adalah ketepatan ukuran, iaitu menggunakan instrumen yang sah untuk memastikan setiap pemerhatian adalah konsisten dan tidak dipengaruhi oleh bias subjektif pengkaji. Dan juga yang ketiga adalah analisis strategik, iaitu membolehkan pengkaji menjalankan analisis secara deskriptif dan inferensi untuk melihat pengaruh dan hubungan antara strategi pedagogi guru terhadap perkembangan murid di dalam kelas. Seterusnya adalah pengurusan lokasi. Untuk pengurusan lokasi, kami memilih negeri Selangor kerana ia mempunyai kepadatan institusi pendidikan awal kanak-kanak yang sangat tinggi. Dan kami memilih daerah Gombak dan juga Kuala Selangor. Terdapat beberapa kriteria yang penyelidik dah pilih. Terdapat tiga, iaitu kemudahan akses dan kecekapan logistik, iaitu di mana pengkaji dia perlu hadir secara fizikal untuk membuat pemerhatian langsung di dalam bilik darjah tersebut. Lokasi yang mudah untuk diakses memastikan kekerapan pemerhatian dapat dijalankan mengikut jadual slot pembelajaran yang telah ditetapkan. Seterusnya adalah kepadatan institusi pendidikan awal kanak-kanak yang relevan. Kerana daerah Gombak dan juga daerah Kuala Selangor ni dia mempunyai jumlah prasekolah dan tadika yang mencukupi untuk yang melaksanakan kurikulum standard prasekolah kebangsaan secara aktif. Seterusnya adalah kesediaan kerjasama dan kebenaran permis. Penyelidik telah pun mendapat kebenaran daripada Majlis Agama Islam Negeri iaitu MAIN untuk kami melaksanakan kajian di beberapa buah sekolah yang kami pilih.
Seterusnya adalah kajian vintage. Tujuan kajian vintage ini dijalankan adalah untuk menguji kesahihan instrumen kajian itu. Selain itu, dia dapat menguji kepercayaan instrumen dan juga mengenal pasti isu atau kelemahan instrumen sebelum kajian sebenar itu dijalankan. Okey, yang kedua adalah dari segi responden. Responden ini kami mencari seramai 38 orang guru di institusi MAIN, iaitu Majlis Agama Islam Negeri, dan juga kajian vintage ini dijalankan di dalam sekolah tersebut. Okey, seterusnya adalah instrumen. Dari segi instrumen, kami menyediakan borang surat selidik yang mempunyai 15 item dan ada skala Likert dia 5 mata. 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Okey, dan dia juga memiliki 3 konstruk utama. Okey, seterusnya adalah analisis deskriptif. Nilai min item antara 3.18 hingga 4.32 dan tahap responden dia adalah sederhana sampai dan tinggi. Item yang paling tinggi adalah peranti digital sebagai media pembelajaran iaitu sebanyak 4.32. Seterusnya adalah analisis kepercayaan daripada jadual yang telah saya paparkan. Okay. Menurut berdasarkan pada pemerhatian kami, kemahiran menakul adalah sangat baik kerana julat alpanya adalah 0.892. Manakala bahan manipulatif open-ended juga adalah merangkumi jumlah yang sangat baik iaitu sebanyak 0.809 maafkan saya, dan juga diikuti dengan integrasi aplikasi digital iaitu julat min dia adalah 0.782 dan perkara itu boleh diterima. Jadinya untuk keseluruhan keseluruhan 15 item tadi tu mengikut julatnya adalah 0.942. Dia adalah sangat baik dan instrumen ini boleh digunakan. Seterusnya adalah 4.1 iaitu analisis data. Okey, analisis data ini adalah yang boleh dipercayai. Tujuan dia adalah untuk mengukur ketekalan dalam instrumen kajian menggunakan Alpha Core Branch. Okey, berdasarkan pemboleh ubah yang telah pun dinyatakan di sini, kemahiran menakul problem solving semakin meningkat disebabkan oleh bahan manipulatif open-ended dan juga integrasi aplikasi digital. Okey, dengan nilai kemahiran menakul problem solving itu adalah sebanyak 0.892 diikuti dengan aplikasi digital iaitu 0.865 dan juga diikuti dengan bahan manipulatif ended iaitu sebanyak 0.809. Mengikut julat keseluruhan 15 item ini, jumlah alpha yang telah pun dijumlahkan adalah sebanyak 0.950. Seterusnya adalah 4.2 iaitu analisis nilai min dan profil responden. Okey, ini nilai min secara ringkas. Okey, nilai min yang telah kami kumpulkan adalah tinggi. Okey, mengikut item yang paling tertinggi adalah peranti digital media pembelajaran iaitu min dia sebanyak 4.32. Item yang kedua tertinggi adalah bahan yang mudah dicapai iaitu sebanyak 4.24. Manakala item yang terendah adalah bahan tiada acuan tetap iaitu 3.18. Jumlah keseluruhan untuk semua item ini adalah sebanyak 0.950. Okay. Berdasarkan kepada profil responden, kami telah melaksanakan penyelidik telah telah menjalankan kajian di Majlis Agama Islam Negeri di prasekolah yang telah disediakan. Kebanyakannya tempoh yang penyelidik membuat kajian adalah kurang daripada 25 minit. Kebanyakan guru di sana berkelayakan SPM ataupun STPM. Serta pengalaman belajar yang guru MAIN memperolehi adalah 2 hingga 5 tahun. Untuk dalam satu kelas, kebanyakannya bilangan murid adalah sebanyak 11 hingga 15 orang dalam satu kelas. Seterusnya adalah 4.2 iaitu justifikasi ujian koleransi. Tujuan ujian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti hubungan yang disignifikasikan antara pemboleh ubah bebas IV1 dan IV2 dengan pemboleh ubah bersandar iaitu DV. Seterusnya adalah rasional penggunaan. Ujian ini dia sangat sesuai untuk digunakan kerana data analisis dalam bentuk skor berterusan bagi memenuhi andaian penggunaan ujian kolerasi Pearson tadi. Kegunaan dia adalah untuk mengukur arah dan juga kekuatan hubungan antara pemboleh ubah serta digunakan bagi menjawab objektif kajian. Untuk hipotesis, HO tu maksud dia tiada hubungan antara IV dengan DV. Kalau H1 terdapat hubungan antara IV dengan DV. Kalau IRAS signifikasi antara P kurang daripada 0.05. Seterusnya adalah 4.2.1 iaitu kolerasi Pearson merujuk kepada jadual 4.3.2. Berdasarkan kepada keputusan analisis ini, jadual 4.3.2 telah menunjukkan bahawa kedua-dua pemboleh ubah bebas IV1 dengan IV2 mempunyai hubungan yang positif dan signifikasikan dengan pemboleh ubah yang bersandar iaitu DV pada IRAS P kurang 0.05 N dan sebanyak 38 responden. Seterusnya adalah 4.2.2 iaitu pentaksiran nilai. Untuk IV1 dengan IV2, hubungannya adalah positif kerana dia sangat kuat untuk disignifikasikan. Apabila skor IV1 dengan apabila skor IV1 itu meningkat, skor DV juga akan cenderung untuk meningkat. Untuk IV2 dengan DV, hubungan positif yang sangat baik dan kuat untuk disignifikasikan. Apabila skor IV1 itu meningkat, maka skor DV juga akan cenderung untuk meningkat. Seterusnya adalah pembandingan. Berdasarkan kepada IV2 mempunyai hubungan yang lebih kuat dengan IV1 DV berbanding dengan IV1 kerana nilai perkali kolerasi dia yang lebih tinggi. Secara kesimpulannya, kedua-dua pemboleh ubah bebas IV1 dengan IV2 ni mempunyai hubungan positif yang disignifikasikan sebagai pemboleh ubah bersandar. Walau bagaimanapun, kekuatan hubungan IV1 dengan IV2 ni lebih tinggi berbanding dengan IV1. Daripada kajian ini, perlu ditegaskan bahawa analisis kolerasi hanya menunjukkan kewujudan hubungan antara pemboleh ubah dan tidak membuktikan hubungan sebab dan akibat yang tersendiri.
Seterusnya adalah 4.3 iaitu taburan skor boleh ubah mengikut kategorinya yang tersendiri. Untuk IV1 iaitu bahan manipulatif open-ended, majoriti responden adalah 60.5% berada pada skor 3.0, manakala 39.5 pada skor 2. Ini menunjukkan tahap IV1 adalah yang lebih tinggi. Seterusnya adalah IV2 iaitu integrasi aplikasi digital yang di mana corak taburan IV2 maafkan saya sama dengan IV1 di mana majoriti responden sebanyak 60.5% berada pada skor 3.0 berbanding dengan 39.5% pada skor 2.0. Seterusnya adalah DV iaitu kemahiran menakut ataupun problem solving. Majoritinya responden adalah 63.2% berada pada skor 3.00, manakala 36.8 memperolehi skor 2.0. Ini menunjukkan bahawa DV ini dia lebih tinggi. Secara kesimpulannya, IV1 dengan IV2 ini mempunyai taburan skor yang hampir sama, manakala DV juga menunjukkan taburan skor yang lebih tinggi sedikit. Dapatan ini menunjukkan ketiga tahap pemboleh ubah kajian ini berada pada tahap yang cenderung kepada kategori yang lebih tinggi. Okay. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga pemboleh ubah kajian ini menunjukkan bahawa majoriti responden berada dalam kategori skor yang lebih rendah kepada skor yang lebih tinggi. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.